Dalam memo terkini yang telah pun dikeluarkan berkaitan dengan pembaharuan penyasaran subsidi diesel telah pun dijelaskan yang terlibat untuk perubahan penyasaran subsidi diesel ini hanyalah melibatkan budi diesel individu saja, tidak melibatkan budi agri komoditi. Jadi budi agri komoditi masih lagi kekal mekanismenya secara bayaran dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Hanya melibatkan budi diesel individu sahaja yang ditukar metodnya daripada pembayaran 400 diberikan ataupun dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai kepada penggunaan MyCard sama seperti budi RON 95. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, dalam kenyataan yang telah pun dikeluarkan, kenyataan terkini terkait dengan penyasaran subsidi diesel yang mana semalam telah pun diumumkan akan ada perubahan metod untuk penyasaran subsidi diesel ini kepada penggunaan MyCard. Okay, sebelum ini apa yang kita ingatkan adalah melibatkan juga budi agri komoditi, tapi dalam komunikasi terkini yang dikeluarkan hanya melibatkan sahaja budi diesel individu. Budi agri komoditi masih lagi kekal metod bayarannya ataupun metod penyasaran subsidinya menerusi pembayaran secara dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Jadi ini bermakna untuk bulan Julai nanti tidak akan ada lagi bayaran untuk budi diesel bagi individu, hanya melibatkan budi agri komoditi saja. Untuk individu telah pun ditukar bermula daripada 1 Julai nanti kepada kaedah menggunakan MyCard, yang mana untuk anda mengisi diesel pada harga yang bersubsidi, anda perlu tunjukkan MyCard anda untuk proses verifikasi untuk menentukan sama ada anda layak ataupun tidak untuk menerima harga diesel yang bersubsidi. Dan sebenarnya bermula daripada hari ini 22 hari bulan Jun, anda boleh pergi ke budimadani.gov.my untuk menyemak kelaikan anda bagi subsidi untuk diesel ini. Dan seperkara yang harus diambil maklum bagi mereka penerima sedia ada budi diesel yang menerima bayaran setiap bulan sebelum ini atas kategori budi diesel individu, anda sebenarnya secara automatik layak untuk penyasaran subsidi diesel pada harga diesel RM2.10 ini bermula daripada 1 Julai 2026 nanti. Dan daripada komunikasi yang telah pun dikeluarkan juga dinyatakan bahawa ada kota diberikan iaitu 200 liter sebulan bersama dengan kota RON 95. Jadi dijangkakan 200 liter itu adalah kota bersama, sharing kota itu adalah apa yang kita faham setakat ini. Bermakna 200 liter itu adalah gabungan untuk kedua-duanya untuk diesel dan juga RON 95. Itu adalah pemahaman awal yang kita faham sekarang ini, kerana daripada komunikasi yang dikeluarkan dijelaskan bahawa seolah-olah itu adalah sharing kota. Jadi sekarang ini dah terlerai berkaitan dengan perubahan penyasaran subsidi diesel yang bakal bermula daripada 1 Julai 2026 nanti, yang mana seperti telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, harga diesel yang bersubsidi akan diturunkan ke RM2.10 seliter daripada sekarang ini di Semenanjung harga yang diapungkan RM4 lebih kepada RM2.10 seliter. Dan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan kita sedar sekarang ini harga subsidi untuk diesel adalah RM2.15, jadi akan diturunkan ke RM2.10. Bermakna seluruh negara di seluruh Malaysia akan menikmati harga diesel yang bersubsidi pada RM2.10 seliter. Untuk rujukan, untuk informasi lanjut terkait dengan penyasaran subsidi diesel ini, metod terbaru ini, anda boleh pergi ke budimadani.gov.my. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.